Jumpa lagi masyarakat kita. Kali ni saya nak buat sayur bandung. Bukan mi bandung, bukan kecap, bukan bihun. Sayur bandung. Okey. Ni bahan-bahan dia. Bawang putih, halia 2 keping. Okey, ni sayur dia. Kobis, jagung muda, bunga kobis, bok choy, carrot, lobak merah, tomato. Kita dah biasa panggil carrot kan. Okey, protein dia Thai 2 Thai belah 2. Okey, cili bor. Biasa kalau bandung, mi bandung ke apa, setiap satu porsi saya letak 4 sudu besar cili bor. Okey, jom kita panaskan kuali. Goreng ayam dulu. Okey, dah garing. Kita masuk ni bawang putih, halia. Kali ni kita tak pakai udang, kita pakai ayam. Ayam untuk protein. Garing sekejap. Satu, dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, tomato sauce. Letak 2 bahagian. Okey, chili sauce. Kicap ikan. Oyster pula dah. Sos tiram. Dan lada putih. Okey, letak air untuk kuah bandung. Kalau ada kuah sup, letak kuah sup ya. Ni kuah bandung. Okey, biarkan dia mendidih sebelum kita letak sayur. Okey, sekejap lagi jumpa balik. Okey, ayam dah masak, kita letak sayur. Ni semua sayur ni. Kita letak ni dululah. Kobis. Dengan tomato. Kobis bunga.
jagung. Okey, kalau anda nak bubur bihun, ketiau atau mi, boleh bubur waktu ni. Sebelum tu pecahkan telur dulu. Lepas tu baru letak telur dah masak sikit, baru letak bihun, ketiau atau mi. Tapi ni saya buat sayur bandung. Okey, kita letak sayur. Okey. Gila. Sedap. Sayur bandung dah masak. Selamat mencuba ya resipi daripada Masak Apa Kita #mak. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sebarang komen sila komen di bawah. Dah jumpa lagi dalam resipi. Assalamualaikum. Kita makan. Dah siap. Sayur bandung dengan ayam Thai. Daun sup